big problem lah kan, selain daripada masalah Kementerian Kesihatan ni. Tapi kalau kita nak stick kepada Kementerian Kesihatan punya isu, saudara-saudari, kita akan dapati akan ada lebih tempoh masa menunggu akan jadi lebih lama. Ya, betul. Kalau sekali 8 bulan ke setahun, dia akan jadi lebih lama. Ya, dia akan jadi lebih lama. So ini adalah masalah yang sangat-sangat besar. Kaki tangan yang terus tak cukup, ubat, ya. All this benda-benda macam ni dia akan menimbulkan masalah yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat menakutkan. Saya rasa sudah pastilah akan menjadi isu yang I don't know lah. Saya personally saya risau. Saya sangat-sangat risau. Okay. Jadi esok gelak je lah. Itu mampu cepatlah PRU16 kan. OPR akan naik ke tim demi negara. OPR akan naik atau tak, saya tak pasti lagi. Kita tengok macam mana. Ya, Anwar sibuk nak buat kote madani dia sebab tu cut kos merata, korbankan rakyat untuk kesenangan dia dengan kroni. Abah kau lah kejam pasal menyusahkan orang masa tu adakan sekatan, ya? Ya. Masakan adakan sekatan untuk orang ada urusan semasa COVID, ya. Lawan COVID bukan adakan roadblock pegang senjata LOL, dia kata. So itu sekarang zaman abah kau dah berlalu, ya. Sekarang ni zaman papa kau pula. Apa yang kau nak buat bila zaman papa kau ni? Itu adalah soalan yang betul-betul penting. Yang saya sebenarnya sangat-sangat nak tahu apa yang kau nak buat. Dia balik-balik dia macam ni guys. Ceplos-ceplos ataupun saya panggil waliwat-waliwati lah. Ceplos tu tak hina cukup nama tu. Waliwat-waliwati ni iaitu penyokong, you know. Waliwat-waliwati means for what kan? Dia datang daripada mulut, daripada perkataan liwat. So jadi waliwat-waliwati ni kan, dia balik-balik akan menggunakan alasan seperti dulu boleh, dulu macam tu, sekarang kenapa tak? Oh dulu dia jahat, kenapa sekarang kita nak bising? Dulu dia terjun longkang, kenapa kita nak marah kalau orang terjun longkang? Kan? Ini adalah benda yang kita nampak, benda yang sama digunakan. Kalau yang sekarang ni teruk, yang dulu lagi teruk. Atau yang dulu pun sama teruk. Dia bukan nak cakap, nampak tak kita buat lebih baik sekarang daripada sebelum ini. Okay? So, ini adalah benda yang biasa dah terjadi sekian lama lah. It's been quite a while benda ni. And saya pun tak tahu apa nak cakap lah. Kenapa ada lag sikit? Internet saya yang slow. Kan? So, saudara-saudari, ramai yang tanya dengan saya, ideal apa kita nak buat? Ya. Aku rakyat tak masuk mana-mana pemimpin, kata dia. Aku benci korang ahli politik. Aku bukan ahli politik.